Mas, ada gempa di Turki, Mas. Astagfirullah, itu ujian orang-orang beriman. Kalau gempanya di Indonesia, itu azab rezim jalim. Kalau budaya kafir topi santa, haram. Kalau budaya kafir angpau, kalau itu tidak haram. Kalau maafin Macron, tidak bisa, kita bukan nabi. Kalau adil dalam berpoligami, insya Allah bisa seperti nabi. Wong edan. Nous sommes là aujourd'hui pour manger dans un restaurant français, Café de Paris. Bonjour. Je voudrais la carte de menu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Orang pada boikot produk Perancis, saya hari ini makan masakan Perancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bon appetit.